Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat saja. Salahkah selawat saja sehari semua sekali? Tak salah. Sama juga lidah kita, masa kita boleh berselawat ni, berselawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, akan sampai ketika lidah kita keluh, satu huruf pun tak boleh mampu keluar daripada mulut kita. Masa tu hanya tangisan yang mampu mengalir daripada air mata kita, tangisan-tangisan menyesal. Allah, ya, bukan setakat dapat 10 rahmat kasih sayang Allah, Allah gugurkan 10 dosa daripada kita. Ni satu selawat tau. Kalau 100 selawat, maknanya gugur daripada kita berapa? 1000 dosa. Kalau 1000 selawat, 10,000 dosa. Maka habislah dosa kita. Cuma dosa dengan Allah, kena ingat, dosa dengan orang kena selesai. Kita berselawat kepada Nabi. Nabi kata, siapa dia yang berselawat kepada hamba sekali, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa dia yang berselawat kepada Nabi, sekatanya Nabi Muhammad, siapa dia selawat kepada aku sekali, selawat sallallahu ala Muhammad sekali, kita bukan sekali katanya Nabi Muhammad, siapa dia selawat kepada hamba sekali, bukan hamba nak balas, sebab hamba tak boleh nak balas, Allah dia balas.